better kawal. Jangan lambat. Day 2. Okay, sekarang ni hari yang ditunggu-tunggu, iaitu hari pertama untuk kami buat lawatan. Kita tengok program Public Go macam biasa. Dekat hotel kita akan breakfast dulu, siap-siap. Confirm dah Cik Ngan akan jadi orang yang terawal. Sebab I memang macam tu, bersiap. Pukul 4 pagi I dah bangun guys. Excited. Okay, kali ni Datuk Wira daripada Group A, dia datang ke hotel kami, Group B, berjumpa dengan 75 peserta semuanya. And Datuk Wira sempatlah memberi ucapan sikit kat Cik Ngan dan juga Mak Cik Ngan. 73 orang ya. So hotel ni pun rasa mewah. Cantik. 5 star. 5 star. So kita punya tu agent paling cari ini hotel-hotel mewah untuk kita punya PGLS qualifier. Kat sana pun kira hotel pun okey ya. Inilah kami tuan-puan akan jumpa founder, dan kalau dulu memang akan dapat satu group, dapat breakfast dengan Datuk, tapi sekarang it's not easy because of group semakin besar, PGBO semakin ramai, qualifier semakin ramai. Tak pelik Public Go semakin berkembang pesat, dan kita ada lebih pada 30,000 dealer aktif Public Go tau, yang layak adalah 350 orang. Kami teruskan perjalanan. Untuk pagi tu kita nak pergi mana? Kita nak pergi tengok whale. So diorang akan ada brief sedikit sebelum kami naik ferry ke tengah laut untuk melihat ikan paus secara berdepan, tuan-puan. Tadi kita nampak dolphin je lompat kat sini. Kalau korang tengok, ada dolphin lompat. And this is the... Yelah, dia terbalik kepada dia. Ya Allah, daripada tadi tau. Kau tahu tak kau dia lompat sekarang, kita tergolek. Ni baru puas ni. Selesai tengok ikan paus, of course lah waktu makan. Lunchtime kami di tepi laut juga. Dan specialnya makan seafood yang sedap. And ini adalah next session. Kami dibawa ke ladang yang dinamakan sebagai Abagol. Ingatkan ada emas dalam ni sebab nak masuk dia berpagar dan juga ada askar siap. Rupanya dekat dalam ni adalah sesi kami dapat melihat sendiri macam mana ladang satu haiwan yang mahal dan semakin pupus, iaitu abalone. When we go onto the farm now, we're going to show you some abalone. I'm going to show you the baby abalone. Okay, the second step where they're about 7-8 months old. And then we're going to come and show you some bigger abalone on this side as well. We all have to wear the boots. We're going to put them on inside there. The boots are for biosecurity, so we don't take any disease onto the farm. We're going to walk through some water. Just go slowly. Inside the water, there's just chlorine. Abang tu pun dah explain dah korang, nak masuk sini bukan senang. Kami ni kena pakai sanitizer, kena pakai boot untuk diorang punya dia punya hygiene and security, because abalone ni dia sensitif dan bukan semua orang boleh bela dan bukan semua orang boleh masuk tengok. So kami sebenarnya bertuah dapat experience ni dan tengok macam mana ladang abalone ni daripada baby sampailah yang besar-besar tu. Dia experience satu-satu, tuan-puan. Ini experience yang priceless lah boleh kata. Boy, girl. So if you see the whites, you see the sperm, that's the boy. Grey, that's just eggs. Oh ya, kami juga diberi peluang untuk rasa sendiri macam mana abalone bila dah dimasak, tuan-puan. Ada 3 perisa. Special kan? For tonight. Okay, ada Spice Restaurant. Dine in again for dinner. So begitulah tuan-puan, kita orang punya makan, kita orang punya lawatan, kita orang punya treatment, it's all 5 star, tuan-puan. Kalau nak pakai duit sendiri, confirm akan menggunakan kos yang tinggi. Makan sedap. So kita dah habis. Kita tunggu pula part 3, okay? Next day. Stay tuned guys.